tahun yang lalu saya ada share satu video ni. Video ni yang menunjukkan bahawa pokok bidara saya tumbang pada tarikh yang sama tahun lepas, iaitu dah nak habis Syawal, dan beberapa hari selepas itu kita dah plan nak buat jamuan hari raya. Jadi pokok tu tumbang, alhamdulillah beberapa orang kawan bantu saya untuk membersihkan tempat ni dan jamuan tu berlangsung jugalah. Sekarang ni selepas setahun, pada tarikh yang sama hari ini, alhamdulillah kita hari tu ambil keputusan untuk tak buang habis pokok ni. Jadi pokok ni dia tumbang dan tertahan macam ni, kita tahankan terus sebab akar dia tak naik habis. Jadi kita decide untuk tahan aja pokok ni, dan alhamdulillah dengan izin Allah pokok ni elok naik balik dan semua daun bidara dapat saya ambil kembali untuk saya teruskan aktiviti buat minyak bidara. Jadi dia tumbuh anak-anak baru dekat bawah ni. So saya dapat anak pokok bidara yang baru dengan daun bidara yang lebih subur. Alhamdulillah rezeki. Jadi saya dapat teruskan lagi aktiviti menghasilkan minyak dari daun bidara. Jadi kalau mati pun yang sebelah sini, insya-Allah yang sebelah sini ada lagi. Okey, gitulah kisah pokok bidara saya ni. Jadi insya-Allah pada yang berminat nak belajar buat minyak dari daun bidara secara infus, ada videonya saya sediakan di dalam YouTube ni. Terima kasih.